Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Bil khair. Baru ni kita telah bincang tentang tasriful ayat, muka surat 74. Ini masih lagi di bawah apa ni di bawah kaedah-kaedah mengesan struktur mikro ayat-ayat Al-Quran. Jadi ia bermula pada muka surat 63. Ada kaitan dengan waktu lagi lah. Jadi hak ni H dah, daripada A sampai kepada H. Ni tentang tasriful ayat. Sebentar lalu kita sudah baca dah tentang kaedah ni dalam sesi yang lepas, tapi oleh kerana kita cuti, bakal tak ingat, kita ulas semula lah sebentar lalu. Ulas semula tasriful ayat H, muka surat 74. Apakah yang dimaksudkan dengan tasriful ayat? Istilah tasriful ayat ini sebenarnya berpunca daripada beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Antara lainnya ialah firman Allah berikut: wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Jadi di situ tempat saya tanda tu, garis bawah tu, di situlah asas atau punca bagi istilah tasrif al-ayat yang disimpulkan oleh ahli-ahli tafsir. Dan negeri yang baik, tanahnya, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan negeri yang tidak baik, yakni tanahnya, tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kami, yakni tanda-tanda kemurahan dan kekuasaan kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang mahu bersyukur. Di dalam ayat di atas, tasriful ayat berarti menerangkan tanda-tanda kekuasaan, kemurahan dan sebagainya dengan berbagai cara. Allah SWT terangkan, jelaskan kekuasaan dia, kemurahan dia dan lain-lain sifat kebesarannya dengan berbagai cara. Itu jelas dapat kita lihat dalam Quran. Tasrif pada asalnya mempunyai beberapa arti, antaranya memalingkan, pemalingan dan seterusnya, seperti yang kita sudah baca dah pada perbincangan yang lalu. Kita pergi kepada muka surat 75. Tasriful ayat yang dimaksudkan di sini ialah Allah menerangkan tentang sesuatu perkara dengan berbagai-bagai cara. Kisah Nabi Musa alaihissalam tersebut beberapa kali di dalam Al-Quran, banyak kali sangat, sana sini ada, tetapi cara dan gaya penceritaannya tidak sama. Apa yang diceritakan juga tidak 100% sama, tentu ada yang berbeza. Demikian juga dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis. Ia bukan sekali tersebut di dalam Al-Quran, namun ada saja perbezaan firman Allah dalam pengisahan ceritanya setiap kali ia dikemukakan. Perbezaan dalam pengisahan sesuatu cerita dan lain-lain itulah yang dikatakan tasriful ayat. Ia sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Kenapa Allah SWT buat gini, tukar-tukar cara dia dalam menerangkan benda yang sama, perkara yang sama? Kenapa begitu? Ini kena kita waspada.
kena beri perhatian, jangan lalu gitu saja. Kalau lalu gitu saja tak dapat manfaat lah, tak dapat pengajaran. Ia sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sepintas lalu ia kelihatan semacam pengulangan saja, macam ular aja. Padahal sebenarnya bukan. Alangkah banyaknya tersirat rahsia dan hikmat di sebalik tasriful ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang perlu difahami oleh para pelajar dan penuntut ilmu Al-Quran ialah mesti ada sudut-sudut tertentu yang hendak ditekankan oleh Allah setiap kali kisah Adam dan Iblis misalnya diceritakan. Jadi kita tengok tempat-tempat yang berbeza tu, ada lebih kurang beza tu, mesti kena ingat ada maksud dia yang tersirat tu, ada tu hikmat dia tu, bukan saja-saja nak ulang. Tidak, jangan anggap begitu. Kisah Adam ada kalanya diceritakan sebagai ibrah dan pengajaran kepada anak cucunya bahawa manusia yang bertaubat kepada Tuhan dan menyesali perbuatan salahnya, biar bagaimana besar sekalipun kesalahannya, tetap akan mendapat keampunan Allah. Ada tempat-tempatnya dia menarik perhatian kita ke situ. Nak rakyat kata manusia ni belah mana kesalahan dia pun, kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, Tuhan terima. Itu salah satu pengajaran yang nanti kita akan baca di mana duduknya dalam cerita Adam itu. Bukan setiap tempat, bukan semua tempat, ada setengah-setengah tempat. Jadi bila sebut ni, kita kena ingat Tuhan nak menarik perhatian kita kepada benda ni. Di situ benda baru adanya ke apa? Ni bendanya. Manusia yang terlanjur melanggar perintah Allah kerana sesuatu kelemahan semula jadinya, seperti terlupa yang telah berlaku kepada Adam, tidak dimurkai Allah. Allah sebaliknya telah mengajar Adam bagaimana cara bertaubat kepadanya. Manusia yang berdosa tetapi benar-benar bertaubat kepada Allah juga masih berpeluang menjadi kekasih Allah, dan mungkin dianugerahi dengan berbagai darjat ketinggian dan pangkat kebesaran di sisinya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya. Di situ dia lupa. Cerita Adam lupa ni bukan semua tempat cerita Adam ada. Tapi dia nak menarik perhatian, Adam ni gini sifat dia, sifat manusia. Dan sifat tu kita warisi turun-temurun. Sampai bila-bila pun, kalau selagi namanya anak Adam, adalah sifat tu. Bila salah, dia pun bertaubat, insaf, menyesal. Lalu fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Tuhan pilih dia. Maknanya ini memberi pengharapan kepada manusia. Manusia tidak sepatutnya putus asa walaupun dia telah melakukan kesilapan, apalagi kalau kesilapan itu kerana kelemahan manusia, sifat semula jadinya. Ingatlah, Allah SWT boleh lagi mengasihani kita, memberi rahmat kepada kita dengan memilih kita jadi orang yang terpilih. Ijtabahu, sehingga menjadi Nabi. Nabi Adam tu jadi Nabi, jadi Rasul, walaupun dia tersalah. Bukan bermakna manusia ni nak kena jadi seperti malaikat, bukan gitu sifat dia. Itu memberi harapan kepada manusia, anak cucu dia. Jangan kata putus asa dah, lemah, tak boleh pergi dah lah, Tuhan tak akan maaf. Tidak gitu. Semua tempat ada ke? Tidak semua tempat sebut gitu tu. Jadi kita kena ingat, bila cerita Adam ni, dia ada banyak perkara, ada benda baru dalam setiap tempat tu. Yang Allah SWT nak menarik perhatian kita kepada tu, benda tu. Jadi kita jangan mudah-mudahlah lalu begitu saja. Tak sepatutnya begitu. Ada kalanya kisah Adam diceritakan Allah untuk menyatakan kemuliaan manusia. Asal kejadian manusia meskipun hanya daripada tanah, namun Allah telah mengurniakan kepadanya darjat yang tinggi disebabkan keluhuran jiwa dan akhlaknya. Apabila Allah hendak menyatakan kemuliaan manusia dan kelebihan Adam, ia akan menyebutkan tentang ilmu Adam. Jadi kena ingat, kalau bila Allah sebut tentang ilmu dia, di situ dia sebut kelebihan Adam, kelebihan dia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain.
Walaupun dia hanya dijadikan daripada tanah. Tanah, lemah, tempat orang pijak tanah ni. Tempat orang pijak. Ya syaitan, iblis duduk bahas dengan Tuhan, duduk bantah Tuhan. Dia kata apa? Ada ni lebih, aku kurang. Sedangkan sifat api ni naik ke atas, aku jadi daripada api. Sifat tanah dia jatuh ke bawah, cuba lambung jatuh ke bawah. Jadi apa? Ada lebih. Dia duduk bersoal tu. Dia tidak tahu Allah SWT boleh memberi kelebihan kepada seseorang tu dengan cara yang lain, bukan atas kejadian asal dia tu, tapi benda lain boleh jadi lebih manusia dia, lebih daripada malaikat lagi, boleh jadi lebih gitu. Iaitu dengan apa? Keluhuran jiwa dia. Jiwa dia tu boleh berkembang, boleh meningkat, boleh naik maju, sehingga dia jadi lebih daripada yang lain. Jadi lebih daripada yang lain. Sebab kalau malaikat itu, kalau dia tidak buat salah, memang Tuhan tidak buat di nafsu pun dalam diri dia. Tak ada. Manusia ni tidak ada nafsu. Dia terpaksa kena berjuang, kena menguasai nafsu dia tu, baru boleh dia buat hak Tuhan, hak Tuhan nak. Ada pun malaikat tidak begitu. Jadi kalau dia lebih pun, kerana sifat semula jadi dia tidak akan terdorong buat maksiat, terpelihara dia daripada maksiat. Manusia tidak gitu. Manusia tidak gitu. Itu sebab dia ada jiwa dia tu, ada hati nurani. Manusia tu, akhlak dia, itulah dia jadi tinggi. Ilmu dia tu, itulah dia jadi tinggi. Adapun syaitan, jin, dia tidak perlu semua tu. Dia tidak perlu jadi engineer pokok dia. Nak agar dia jadi engineer, nak buat jambatan, dia boleh litas cunggih lalu, tak ada jadi masalah kepada dia. Kita lah kok susahnya manusia ni. Susah pun kita boleh mengatasi masalah tu, rintangan kehidupan tu, dengan sebab ada ilmu. Jin, syaitan tidak perlu lift nak naik tempat tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi tak perlu. Pasal apa? Dia boleh naik selalu. Tapi manusia sebab dia tak boleh tu. Allah beri akal, beri ilmu kepada dia, dia boleh buat. Cuba tengok, dia boleh naik juga. Orang tempat tak boleh, jadi boleh. Begitulah juga orang lain-lain. Kalau kita perhati, manusia ni memang lemah, tapi dalam lemah tu dia ada kelebihan Tuhan beri. Dengan sebab ada kelebihan tu, tak boleh lawan orang lain, tak boleh lawan. Jadi dia tak ada masalah. Jin boleh tengok alik dinding tu nampak. Sebab tu orang-orang hak baik dengan jin, puja jin ke apa, orang hilang barang dia boleh royak. Pasal dia nampak alik dinding dalam tanah yang nampak. Sebab cermin lah kepada dia. Sebab cermin dinding, semin, cermin saja bagi dia. Kalau kita cermin nampak lah alik sana, cermin je, bukan semua. Tapi kalau batu tak nampak dah. Tuhan buat beri manusia ni pakai spek pula, boleh nampak alik kain, boleh nampak alik dinding, boleh nampak dalam tanah. Tapi kena susah. Manusia kena susah, kena buat kajian, kena cipta rekod gotu. Dia boleh juga, boleh juga. Dia boleh duduk menyelam dalam laut lama, jadi sepoi ikan. Pada asal tak boleh. Kalau asalnya mati lemah, tapi Tuhan boleh buat. Dengan sebab apa? Ilmu. Dengan sebab ilmu ada pada dia tu, dan dengan sebab semangat dia tu, kehendak dia yang sangat tinggi, luar biasa. Tuhan beri pilihan kepada dia, kehendak, ada kehendak tu, nak beri nyata sifat-sifat dia. Kalau tidak, tak ada manusia tak akan nyata berapa banyak sifat Tuhan. Tak akan nyata sifat Tawwab Tuhan, Afu Tuhan, Ghafur Tuhan, Ghaffar Tuhan. Tak akan nyata sifat mengampun Tuhan. Sebab apa? Kalau malaikat, mana dia ada nak buat salah, nak minta ampun? Tak akan nyata sifat tu. Kalau kita duk sebut tu, sifat-sifat Tuhan tu berapa banyak, tak akan nyata. Bijaksana Tuhan, bijaksana lagu mana? Bijaksana kalau boleh buat manusia tu lah. Manusia yang boleh buat pelik-pelik tu, benda pelik-pelik tu, boleh cipta gotu goni. Hak pada asalnya dia tak boleh. Tak akan nyata sifat Tuhan tu kalau tak ada manusia. Jadi manusia ni rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan buat untuk menyatakan sifat dia. Kalau tidak, tak akan nampak sifat dia tu. Apabila Allah hendak menyatakan kemuliaan manusia dan kelebihan Adam, ia akan menyebutkan tentang ilmu Adam
dan dialognya dengan para malaikat. Ini bukan semua tempat ada. Cerita Adam ada setengah-setengah tempat je, bukan semua tempat. Akan disebut juga tentang bagaimana Adam akan menjawab ke semua soalan yang dikemukakan kepadanya, dan malaikat pula tidak dapat. Ketika Allah hendak menyatakan kebesaran dan kelayakan manusia, Ia akan menyebut juga manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi, Dia akan sebut itu. Dan ini tidak disebut di semua tempat. Kisah Adam dan Iblis, atau di setengah tempat disebutkan syaitan. Ada kalanya diceritakan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan manusia kepada musuh turun-temurunnya. Sebab itu dia mari cerita, bukan cerita Adam saja, Adam dengan Iblis sekali lalu, dengan syaitan. Sebab apa? Nak mengingatkan kepada mereka, anak cucu Adam, tentang musuh turun-temurunnya. Musuh tradisi, ikutlah kita nak kata musuh tradisi. Kau musuh turun-temurun kau, musuh sejak kejadian asal lagi. Gapa dia? Hak ni syaitan ni musuhnya. Sebab tu dia sebut syaitan sekali. Ada kalanya dia sebut bagaimana cara dia menggoda tu. Macam mana cara dia? Dia sebut juga supaya kita berhati-hati. Sebab musuh ni hanya nak keburukan kita saja. Jadi kalau kita nak selamat, kena beringat, kena tahu tipu helah dia tu macam mana. Jadi kita kena belajar daripada sejarah. Sejarahnya Allah SWT sudah sebut tentang Nabi Adam, macam mana cara dia tipu Adam. Betapa jahat dan liciknya syaitan dapat dilihat kepada peristiwa tipu dayanya yang telah membuatkan Adam dan Hawa terkeluar dari syurga. Dalam keadaan ini, kejahatan dan tipu daya syaitan didedahkan sepenuhnya. Untuk apa? Untuk jadi pedoman, panduan kepada kita, peringatan kepada kita. Dengan merenung sedikit sahaja, anda akan sedar bahawa tidak ada pengulangan yang sia-sia di dalam Al-Quran. Apa yang ada hanyalah tasriful ayat. Kena ingat, nampak serupa macam bulan, tidak bulan. Orang tidak panggil bulan lagu tu, orang panggil ada istilah dia. Bagi apa dia, ahlul Quran, ahlul tafsir, dia kata tasriful ayat tu lagu tu bukan bulan lagu tu. Bulan pun ada juga hak lain, hak tu nanti, hak tu cerita lain. Hak tu pun termasuk dalam kaedah juga untuk memahami struktur mikro Al-Quran. Apa yang ada hanyalah tasriful ayat yang mengandungi pelbagai maksud dan tujuan yang cukup bermakna kepada manusia. Kisah yang dikemukakan meskipun sama pada pandangan kasar, namun maksud dan tujuannya berbeza. Demikianlah Allah menerangkan dengan berbagai cara sesuatu kisah supaya manusia mendapat sebanyak mungkin pengajaran dan panduan daripadanya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan bagaimana Allah memutar-mutarkan dan memusing-musingkan sesuatu kisah untuk dihidangkan kepada manusia, Ia juga menyatakan bahawa Allah memutar-mutar, mengisar, memalingkan dan memusing-musingkan angin. Jadi dalam Quran dia sebut tasriful riyah. Satu lagi, tasriful ayat. Dia ada kesamaan dia tu, persamaan, sudut kesamaannya ada. Sebab itu dia dekat. Jadi nak faham tasriful ayat ni, kena faham tasriful riyah. Tasriful riyah. Bapa Allah Subhanahu Wa Taala tukar angin daripada barat kepada timur, daripada timur ke barat, daripada utara ke selatan, daripada selatan ke utara. Kenapa dia tukar-tukar? Kenapa kadang-kadang angin ni kuat, kenapa kadang-kadang angin ni kohar? Itu semua tasriful ayat tu lagu tu lah juga. Dia ada faedah yang berbeza-beza. Walaupun zahirnya nampak angin, tiupan angin, tapi tiupan itu berbeza, ada maksud yang berlainan. Walaupun nampak sekali nampak macam serupa, begitu juga ayat tasriful ayat. Begitu benda. Jadi hak seterusnya tu kita baca sendirilah. Panjang pula jadi ulang panjang pula baca sendiri dan tengok semula rakaman hak lepas. Tengok semula rakaman. Jadi apa yang Tuhan buat angin ni tukar-tukar lagu tu. Begitulah juga Allah SWT tukar-tukar cara persembahan ataupun dia kemukakan ayat-ayat tu dalam cara-cara yang berbeza-beza.
Jadi kesimpulannya muka surat 77, tasriful ayat sama dengan tasrif ar-riyah, banyak maksud dan tujuannya, meskipun pada zahirnya kelihatan semacam sama, macam sama, bukan sama 100% bukan sama, sebenarnya tak sama, ada maksud yang berbeza-beza. Peringatan, tasriful ayat paling banyak terdapat dalam penyampaian kisah-kisah. Dalam penyampaian ayat-ayat hukum tidaklah begitu banyak. Ia paling sedikit digunakan dalam bab akidah. Itu sebagai peringatan. Nanti kita akan sebut mana contohnya. Mana contohnya di dalam bab fiqh, di dalam bab hukum, mana contohnya di dalam bab akidah. Dia ada juga, cuma tidak banyak. Paling banyak kisah. Sebab kisah ni kita ubah-ubah cara tu, dia tetap memberi kesan. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada Quran. Jadi saya sudah royak dah, semua leknya bawa Quran sekali. Bawa Quran sekali. Quran tu ada terjemahan. Hak tu paling molek. Sebab kita akan tengok contoh ni supaya berasa setiap kaedah yang kita belajar tu mana, duduk mana hak ni. Dan kita serah. Biar kita serah lah, jelira, orang kata biar jelira. Baik, sekarang ni kita nak tengok Quran minta Amir baca, minta Amir baca, baca mana? Ayat 30 hingga kepada ayat 38. Amir baca situ, baca situ. Ini kisah adab. Contoh, kisah Nabi Musa tu oleh kerana banyak sangat, kita tak pilih hak tu. Saya pilih kisah Adam, Hawa dan Iblis. Dan bagaimana tasriful ayat terdapat di dalam kisah ni. Jadi hak tu kita pilih hak tu. Nabi Musa pun sama juga, sama juga. Jadi maksud seperti tu tadilah, cuma kita tak pilih hak tu sebagai contoh, sebut saja. Kalau perhati molek lagu tu juga. Jadi sekarang ni kita nak tengok cerita Adam ni, cerita Adam dengan Hawa isteri dia, dengan syaitan gapo ni. Baca situ, baca Amir daripada ayat 30 hingga 38. Baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30 dan sampai 38. Baca situ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami tasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia berfirman, wahai Adam, beritahulah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi mereka, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Benar, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar dapat petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak boleh bersedih hati. Jadi kalau kita tengok di sini apa yang saya sebut tadi, Allah SWT nak menyatakan kelebihan Nabi Adam, kelebihan Nabi Adam dan kelebihan anak cucu dia. Situ hak lebih diutamakan di sini. Kisah Adam duduk dalam syurga senang, lepas tu dikeluarkan oleh syaitan. Syaitan telah menggelincirkan dia sehingga keluar daripada syurga tu mari ke bumi. Itu boleh dikatakan ada Tuhan suruh sujud kepada Adam, tapi dia tak sujud. Itu boleh katakan ada di mana-mana pun. Ada di mana-mana pun. Nak ceritanya sifat iblis itu yang keras kepala, tak usah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat sombong yang ada pada dia. Jadi pengajaran di celah-celah tu banyak sangatlah kalau nak ceritanya, tapi nak sepintas lalu saja dulu. Jadi di sini disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia sebut nak buat khalifah ni. Di sini tak ada lain. Sini sebut. Jadi nak jadi khalifah tu apa? Apa keistimewaan dia, ciri-cirinya, kelebihan yang perlu ada pada dia tu apa dia? Ilmu. Di sinilah sebut ya Adamu anbi'hum, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Tolong raya ada ni nama kau dia, ni orang panggil kau dia, ni orang panggil kau dia, ni orang panggil mic, ni orang panggil komputer, ni orang panggil goni, ni orang panggil goni. Ada boleh royak lah kau. Suruh malaikat royak tak boleh. Jadi ilmu tu yang berbeza. Ilmu itulah yang melayakkan Adam ini untuk jadi khalifah, untuk memakmurkan bumi ini. Dan hak ni tak ada sebut lain. Dia maknanya dia nak menekan hak tu lah.
Hak lain tu, hak ada semua tu, hak tu penting benarnya. Hak ada semua. Hak tu utama tu. Permusuhan di antara Adam dengan Iblis ni hak utama tu ada semua tu. Tapi sifat-sifat tertentu bagi Adam, misalnya jadi khalifah, dia ada ilmu. Hak tu tidak semua tempat ada. Itulah yang membezakan ayat ini daripada ayat lain yang berkait dengan cerita Nabi Adam ataupun kisah Nabi Adam tu. Itulah faedah dia. Lepas tu Adam bila dia salah, dia menyesal. Dia bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT terima taubat dia. Sebab apa? Innahu huwat tawwabur rahim. Dulu kita sudah sebut dah sifat-sifat Tuhan yang ada di hujung-hujung ayat tu mesti kena beri perhatian. Sebab apa? Dia maha menerima taubat. Itu sifat dia. Kalau tidak, Adam tu tak ada buat salah, di mana akan nyata sifat tawab dia tu? Dan rahim. Dia ni bukan musuh dengan kita. Tuhan ni kasih sangat, sayang sangat kepada kita. Nak kita ni patah balik ke pangkal jalan, insaf, sedar, nak ada waktu je cukup. Tuhan akan bantu kita, tolong kita. Itulah yang berlaku kepada Adam. Dan sifat Tuhan itu akan tetap nyata bila-bila pun anak cucu dia, kalau lagu ni perangai dia, sifat dia, Tuhan akan terima. Tuhan akan terima, Tuhan akan tolong. Tuhan tidak akan dia ni hidup orang kata tak tanpa panduan. Tidak begitu. Tuhan tidak akan biarkan dia, tetapi akan memimpin dia. Itulah benarnya. Tetapi kok mana-mana apabila sesuatu kesalahan berlaku, dia ada kesan dia ada akibat dia. Dan ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bui anak cucu Adam ni ramai di atas muka bumi ni, maka dia adakanlah sebab tu Adam tu jadi terlupa. Tapi cerita terlupa Adam tu tak ada sini. Adam tu terlupa. Hak Tuhan pesan ke dia tu tak ada sini. Jadi bila begitu, tak boleh duduk dalam syurga. Sebab syurga ni tempat orang-orang yang suci. Syurga tu tempat suci, hanya layak dengan orang yang suci. Jadi kalau kamu buat salah, itu tidak sesuai duduk dalam syurga. Jadi hambat mari ke bumi. Tapi Tuhan tidak lepas begitu saja. Nanti akan datang kita tengok pada ayat-ayat yang lain, di bahagian yang lain kita tengok Allah SWT tidak bagi manusia ni hambat begitu saja, murka begitu saja, tidak. Tapi dia bagi juga petunjuk. Dia ayat, ingat, kalau siapa-siapa yang ikut petunjuk ni, dia tidak akan celaka, dia tidak akan sesat, dia tidak akan merana dalam kehidupan dunia. Dia tetap ada panduan. Sifat rahmat aku tu tetap ada. Jadi jangan kamu kecewa. Itu memang kehendak Allah SWT nak bui jadi manusia ni mari atas muka bumi. Soal jangan kita tengok hak tak molek saja, hak orang nak bunuh diri, hak orang menyesal, hak orang sedih, orang kecewa. Jangan tengok tu. Tengok hak kebanyakan. Hak kebanyakannya suka duduk atas muka bumi ni. Dia ada rumah, dia ada keluarga, dia ada tanah, dia ada harta benda. Itu menjadi kebanggaan, menjadi dia jadi mulia, dia disanjung, dia dihormati, dia ada kasih sayang. Banyaklah. Semua tu nak menyatakan sifat Allah. Bila ada mari sini baru nyata. Kalau tidak tak akan nyata sifat Tuhan. Itu kita tengok sini secara ringkas lah. Hak bahagian tafsir itu semula. Ni kita nak kaitkan dengan kaedah tasriful ayat tu lagu mana. Cuba ambil tengok pula. Surah Al-A'raf, cerita Nabi Adam juga. Ada juga syaitan juga. Tapi tak ada sebut khalifah, tak ada sebut kata ni, tak ada sebut ilmu ke apa, tak ada. Dia sebut golai, benda lain pula. Tadi dia sebut syaitan tu sombong, iblis tu sombong, tak saya sujud kepada Adam. Dia membuatkan Adam tu tergelincir daripada landasan yang sebenarnya. Lagu mana cara dia menyebabkan Adam tu tergelincir, tersasul? Tak ada royak sana, sini royak, sini royak. Jadi nak sebagai peringatan kepada kita lah. Beringat molek dengan syaitan, dengan iblis ni. Iblis atau syaitan, kadang-kadang dia sebut syaitan, kadang-kadang dia sebut iblis. Kalau sebut syaitan, menyebutkan sifat dia tu, sifat keras kepala tu, sifat derhaka kepada Tuhan tu. Jadi adalah pada iblis tu. Jadi cuba kita tengok di sini
ayat surah Al-A'raf ayat 11 hingga kepada ayat 25. Baca Amir. Panjang sikit lah, tak apalah, supaya kita tengok apa beza, apa hak tak ada sana, ada sini. Dia nak menarik perhatian hak tu lah, benda baru sini. Apa yang ada benda baru, dan hak ada sama itu penting, unsur yang penting. Baca. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقسمهما إني لهما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari yang syukur, kerana kamu tidak sepatutnya menumbuhkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penentuan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk orang yang diberi penentuan waktu. Iblis menjawab, kerana engkau akan menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggalkan engkau bersama isterimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian saya akan membersihkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka.
yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhan yang melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Syaitan mengutuk mereka dengan tipu. Ketika mereka memakan buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahawa syaitan adalah musuh yang ada bagi kamu berdua? Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana juga kamu akan dibangkitkan. Cuba kita perhatikan di sini benda baru banyak. Benda baru tu. Walaupun kisah asal tu kisah Adam dengan Iblis, dengan bini dia Hawa, kisah itulah asalnya. Tapi di sana tak ada sebut kejadian tadi kita baca dalam surah Baqarah tadi, tak sebut kejadian daripada apa. Sini sebut daripada tanah. Iblis hak lawan dia tu kejadiannya daripada apa? Sana tak ada sebut, sini daripada api. Sebut. Di sini ada sebut sini. Kemudian walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Padahalnya waktu Tuhan jadikan Adam dan Hawa. Tapi dia kata kamu. Bukan walaqad khalaqnakuma atau walaqad khalaqnaka. Tidak. Kum. Sebab apa? Kejadian manusia tu asalnya kita semua ni situlah asalnya. Asalnya hak Tuhan buat tu, rupa tu. Hak Tuhan buat mula-mula tu. Walaupun kemudiannya tidak jadi daripada tanah. Tapi asal nak tahu asal usul kita tu. Lepas tu ceritanya lagu mana Tuhan nak memuliakan manusia ni. Dia suruh malaikat semua lebih-lebih tu. Hak semuanya duduk beribadat adanya setiap waktu. Langsung tak ada melanggar perintah Allah SWT. Lebih setara tu Tuhan suruh tunduk pada Adam. Nak menyatakan kemuliaan Adam ni, kejadian baru ni sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud belaka sebab tu hak patuh, hak taat kepada Allah. Tapi Iblis tak sih. Iblis tak termasuk dalam hak sujud. Tuhan tanya dia, apa yang tak sih jadi apa ni kata kerah kepala takabur ni, sombong ni apa? Dia sebut, bila aku suruh sujud apa ya tak sujud. Ana khairum minhu. Dijawab, aku lebih baik daripada dia. Dijawab. Itulah jenis lawan dia tu, sifat melawan dia, sifat kerah kepala dia. Sebab apa? Engkau jadikan dari api, dia engkau jadikan dari tanah. Sebab tu aku tak sih, kata dia. Dia ada tak sombong, takabur, rosak diri, lupa diri dia tu, tak sedar ke diri. Ada tu. Tuhan kata tu, kalau lagu tu tak salah, duduk sini. Orang hak sombong tidak sesuai duduk sini. Surga ni tempat orang tak ada hak sombong-sombong lagu tu. Hak jahat, hak kepala lagu tu tak ada, tak sesuai. Mu termasuk dalam hak hina, Tuhan kata. Jadi sana tak ada sebut, tak ada sebut lagu tu. Hak lebih detail lagi di sini. Bila begitu, bila Tuhan pamak dia, Tuhan murka kepada dia tu, dia minta dengan Tuhan. Hak itulah hak berlaku sampai hari kiamatnya. Dia minta dengan Tuhan, dah ke mana-mana pun mu telah menyesatkan aku, mu telah menghina aku minta. Minta kepada dia. Kerjanya tak ada lain, nak menyesatkan manusia. Biar dia masuk neraka, kata sekali dengan aku. Dia tak masuk neraka dia saja. Dia seorang, tak sih. Biar manusia ni, hak dia deki. Itu sifat deki, sifat tak suka tengok kelebihan orang, sifat syaitan lah tu. Jadi dia minta nak ganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua sudut lah. Tuhan beri ke dia. Tuhan beri ke dia peluang tu. Itulah nak jadi kehidupan dalam dunia manusia ni, cabaran dia, ujian dia nya. Inilah benda. Jadi Tuhan royak kepada kita. Jadi sehingganya kamu akan dapati kebanyakan manusia ni tidak bersyukur.
Kesan hasil ataupun akibat daripada godaan syaitan tu, kamu akan dapati manusia ni kebanyakannya tidak bersyukur. Kalau beriman kau apa pun dia adalah tak kena. Dia tak apa dah. Puas hati dah dia. Kalau tak masuk ke dalam neraka pun masuk juga. Dia suka tengok orang tu apa nama ni dihukum. Gitu. Dia tak say kata menyelamatkan orang. Tuhan kata tak apalah. Lepas tu siapa-siapa yang ikut mu tu aku akan penuh neraka jahanam sekali denganmu. Tuhan kata dah. Mana manusia lah. Ini pesanan kepada anak Adam yang tidak ada disebut di sana di dalam surah Baqarah. Pesanan kepada anak Adam. Lepas tu disebut sana fa'azallahum syaitan. Syaitan telah membuatkan tergelincir Adam dan Hawa tu daripada landasan. Lagu mana cara dia menggelincir tu? Tergelincir tu. Dia tak royak sana. Sini royak. Supaya apa? Supaya manusia ni segala kelebihan hak Tuhan beri kepada dia hilang. Tu sifat deki dia tu kuat. Hilang. Dulu manusia duduk dalam syurga tak payah fikir. Nak tutup aurat tak payah fikir. Nak makan tak payah fikir. Tak payah masak, tak payah cari makan, tak payah jahit, tak payah gapo. Semua siap berlaku. Siap berlaku. Bila langgar hukum Tuhan, dia ada selalu akibat. Baru dia khabar. Dia merasa malu. Sifat malu. Tuhan buat pada manusia tu ketika tu. Sebelum pada tu dia tak tahu. Tak tahu. Dia semua selesai berlaku. Berlapar pada tu berasa lapar. Sebelum pada tu tak ada lapar. Berasa dahaga. Sebelum pada tu tak ada semua tu. Bila lapar nak makan lagu mana? Kena buat diri. Kena kira diri. Itulah akibat orang langgar hak Tuhan. Dia nak royaknya. Anak cucu Adam pun sampai bila-bila sampai kiamat lagu itulah jadinya. Kena beringat semua tu. Jadi kita kena tanggung sendiri. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan jamin kita. Kalau kita tak ikut dia, langgar hak dia, kita susah. Tuhan sekarang kita pandai-pandai buat diri. Apa bukan main nak boleh masak nasi, nak makan nasi tu. Berapa lama kena tanam padi? Galak dulu. Orang zaman dulu guna kubah, orang zaman sekarang ni guna traktor, tak kira dah, tapi susah. Bukan sama sehari jadi lalu. Lepas tu jadilah padi. Tak boleh makan selalu juga. Itik boleh lah makan. Manusia tak boleh. Kena tumbuk pula, kena mesin pula, jadi berat. Tak boleh makan lagi. Itu akibatnya. Tak boleh makan lagi. Kena menanak pula. Lagu mana nak menanak? Tak ada api. Rata cari. Lagu mana susah. Orang zaman dulu keset. Nak boleh tubik api. Bukan main susah. Keset di kayu, keset di macam-macam lah. Nak dapat api tu bukan main susah. Sekarang ni senang pun tetap susah. Tetap susah. Salah-salah hangit tak boleh makan saja. Masuk tu hangun letup tak boleh makan. Salah-salah metah tak boleh makan juga. Makan tu makanlah sakit perut. Apa berunggah lah kau klinik pula, atau berunggah lah ke Jamban. Itu susah. Akibat daripada langgar hak Tuhan. Tu pengajarannya. Jadi jangan langgar lah. Kalau nak selamat, walaupun dalam dunia ni memanglah tempat susah, tapi Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Kita akan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana cara dia tipu? Dia nipu. Dia kata, apa ya Tuhan tak boleh makan pokok ni, gomo sangat. Sana ada sebut pasal pokok tu. Pokok tu, larangan makan pokok tu. Ada sebut juga. Sini ada sebut juga. Mana hak tu benda penting. Larangan tu. Jadi kita kena tahu lah, gapo dia hak Tuhan larang. Kau ni tak boleh. Jangan. Bukan pokok tu saja, itu simbolik. Itu simbolik. Jadi kata apa ya Tuhan ni tak bui mu makan, takut jadi malaikat, kata dia. Tuhan takut mu jadi malaikat. Lepas tu takut mu jadi kekal. Jadi macam Tuhan ni musuh pula. Cara dia royak tu, kita suruh macam Tuhan nak susuk sesuatu kita. Padahal tak sepatutnya kita gitu. Dengan Tuhan tu, dia sayang kau kita. Dia Tuhan kita. Dia lah nak jaga kebaikan kita. Jadi mari hak tu jadi nampak tak boleh. Nampak tak boleh. Jadi macam Tuhan tak sebab manusia ni dia nak kekal. Sebab itulah dia nikah. Tu psikologi manusia nikah. Apa? Nak suruh kekal. Dia tak boleh kekal sendiri. Biarlah darah dia kekal turun-temurun. Sebab tu dia buat sesuatu. Untuk apa? Untuk kekal. Keinginan manusia untuk kekal itu ada dalam naluri dia. Dalam sifat semula jadi Tuhan jadi manusia. Ada.
Nak benar lah dia. Jadi kalau tak boleh tu tak usah dia sudah terpedaya situ. Dia sudah terpedaya situ. Jadi kena. Siapa syaitan ni cara dia menipu. Tadi tak ada ayat ni. Tadi tak ada ayat. Siapa bersumpah dia, gomo tu. Nampak macam orang baik. Aku ni tak ada lahir kata dia. Tolong nasihat je. Demo. Sebab aku ada pengalaman, aku lama dah hidup sini. Mu baru ya. Cara dia tu menarik. Dia mari tipu tu. Lepas tu bila ikut era dia tu kan, jadilah apa yang terjadi. Terbuka aurat. Lepas tu hang pun marah. Bapa buat lagu tu. Tidakkah aku larang dah memakai pokok ni? Aku kata dah, syaitan tu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Tapi dia tak royak apa-apa. Ada jadi gini, sini tak royak lagi. Sebab itulah tasriful ayat itu penting, kaedah tu. Maksudnya kita kena cari berapa kali Tuhan sebut kisah Adam dan Hawa dengan iblis dalam Quran. Kena cari, baca belakang, letak depan belakang, baru kita rampung. Gapo dia hak dia nak, penekanannya siap tepat tu dia nak beri benda baru. Benda hak penting ada sebut sama. Itu hak asasnya, puncanya. Perbalahan, permusuhan, dengki Adam kepada manusia tu ada sama. Lepas tu Adam ni tadi dia royak dalam surah Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Lepas tu Nabi Adam pun terimalah beberapa kalimah daripada Tuhan. Dia pun ucap tu, Allah pun terimalah taubat dia. Apa ucapan, apa lafaz dia? Tak ada sebut. Sini dia sebut. Qala, mereka berdua, yakni Adam dan Hawa tu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ucapan ni, Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak kesia belah terhadap kami, nescaya termasuklah kami dalam orang-orang yang rugi. Adam insaf. Itu yang dia kata. Hak tu mari mana Tuhan lah ajar dia. Kata ni. Bila dah terkena dah racun syaitan tu, penawar dia apa? Ni penawar dia. Tuhan rayak selalu. Begitu juga kalau kita salah, buat maksiat, buat dosa gitu gini, jangan terus buat dosa. Kena ingat Tuhan. Bila ingat Tuhan, kita boleh selamat lagi walaupun kita telah tergelincir. Lepas pada tu Tuhan berayak, kau mana-mana pun tak boleh duduk sini lah. Tak ada kelayakan dah berlaku. Pergi duduk bumi. Ada satu tempat yang aku sedia dah, mustaqar. Di sana kamu boleh duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, buat seketika. Tuhan sudah tentu dah orang ni sepanjang mana umur dia, orang ni akan lahir, akan muncul di abad keberapa, Tuhan sudah tentu. Maka marilah kita masing-masing, orang ni mari pada tahun sekian-sekian, mati tahun sekian-sekian, begitulah. Tuhan apa kata? Disitulah kamu akan hidup. Situlah tempat kamu. Tempat lain tak, dia tidak letak atas bulan, dia tidak letak di bintang merah, atau di bintang apa nama ni lain-lain lagi, bintang mustarika, dia tidak letak. Sebab di situ bukan mustaqar untuk manusia. Bukan manusia boleh duduk dengan tenang situ. Banyak perkara dia kena sediakan. Kalau ia pun enggak bila nak boleh sedia. Nak ada air situ, nak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Kita nak perlu makan, duduk situ tak makan lagu mana? Jadi dia bagi situ, duduk sini buat sementara waktu, wa mata'un ilahin, dan ada kesenangan untuk seketika. Masing-masing Tuhan sudah tentu dah hayat dia tu selama. Qala fiha tahyaun, di situlah kamu hidup, wa fiha tamutun, kamu akan mati situ juga. Wa minha tukhrajun, dan daripada bumi itulah juga kamu akan dikeluarkan untuk menghadap Tuhan esok. Ini yang dicerita. Di sana tak ada. Di sana tak ada. Banyak perkara tu yang tak ada di sana, di sini ada. Di sana sebut wa kula minha ragadan. Di sini disebut mana? Fakula min haitsu syi'tuma. Berbeza sikit. Fakula min haitsu syi'tuma. Tak ada ragadan tak ada. Tapi kok mana-mana pun kena gabung, kena ambil campur belakang tu. Dia ada berubah sikit sebanyak tu. Supaya angin lah, kadang-kadang derah, kadang-kadang slow. Kadang-kadang mari ikut ni, kadang-kadang mari ikut ni. Semuanya untuk keperluan hidup kita.
Ada faedahnya kepada kita Tuhan buat gitu. Setengahnya kita faham, kita tahu. Setengahnya kita tidak tahu apa maksud dia, apa hikmat dia. Tak tahu. Lembut je. Lembut tu bila-bila begitu tu buat mari racun, buat mari kuman, buat mari virus gotuga ni. Lembut. Kita kata molek. Kita tak tahu hak sebalik tu. Dan banyak lagi lah hikmat yang lain. Cuba kita tengok pula. Ni nak bui jelira kata. Boleh kalau nak lepas gitu pergi selalu. Banyak habis lah kalau lagu tu nota ni. Boleh lagu tu. Tapi nak bui jelira gapo dia orang panggil tasriful ayat. Tasriful ayat ni tidak semestinya serupa betul-betul, tak serupa. Tapi pada dasarnya sama, benda yang sama. Dan di celah-celah tu ada banyak pengajaran dan panduan untuk kita. Untuk kita. Kisah Adam khususnya sangat penting untuk anak cucunya. Kita ni lah. Jadi kita tengok pula. Kita pergi kepada surah Taha. Kita pergi kepada surah Taha. Ini kisah Adam juga. Kisah Adam juga. Kita tengok gapo ada sana tak ada di dua tempat tadi. Cuba Amir baca surah Taha ayat 115 sampai kepada 123 tak apa dah. Kalau baca lagi pun memang ada faedahnya juga, ada kaitan juga. Sampai sekat tu lah 123. Baca Amir. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Terjemah. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemampuan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, dan mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kecuali kami. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian syaitan membisikkan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian yang khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dan keduanya memakannya, dan tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulai keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Dan dengan berkatalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang padamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau kita tengok sini, banyak perkara yang tidak disebut pada dua tempat sebelum ni. Kita tengok di sini, apa yang Adam itu terpedaya dengan syaitan. Padahal surah ayat dah.
Sebab dia ada sifat lupa. Fanasia, dia tu lupa. Dia ada sifat tu. Dan dia ni walaupun ada kelebihan dia, hebat dia ni, kejadian ni, tapi kadang-kadang dia ada kelemahan dia. Walam najid lahu azma. Ada kelemahan dia. Musuh menanti mencari masa keluar kelemahan kita. Bila kita lemah, di mana kelemahan kita, situlah dia mengintai peluang. Kelemahannya lupa. Main lama-lama letih juga, lupa lah. Itu rahsianya. Apa yang jadi Adam tu terpedaya? Sebab dia ada sifat lupa. Dan sifat lupa tu terus ada pada anak cucu dia sampai bila-bila. Sebab tu dalam Arab, orang Arab dia kata apa? Manusia ni orang panggil manusia, orang panggil insan. Sebab apa? Sebab dia sifat dia, salah satu sifat yang penting ada pada dia tu ialah sifat lupa. Nasiyah, daripada nun sin ya. Jadi insan tu sebab apa orang panggil insan? Sebab dia ada sifat ni lah. Kalau kita tanya kita manusia, apa manusia tu orang panggil manusia? Tak ada ayat kan? Tak ada ayat. Sebab manusia tu daripada bahasa Sanskrit. Tapi kalau kita kaji bahasa ni, Sanskrit pun dia ada akhirnya bertemu juga. Sebab tu dalam Quran kata, kalau orang kaji bahasa pun sampai ke muncak, dia akan kenal Tuhan juga. Dia akan jumpa juga dengan Tuhan. Kalau lah kita kata belajar sains saja boleh kenal Tuhan, maka lagu mana hak lain? Dah. Semua bidang gapo pun kalau siapa molek ke puncak dia akan jumpa Tuhan. Akan kenal Tuhan. Tuhan ayat dah lagu tu. Dalam Quran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayat lil alimin. Kepada orang-orang yang alim, yang berilmu sungguh, itu ada tanda-tanda Tuhan, kebesaran Tuhan, wujud Tuhan, ada Tuhan. Ada pada apa? Kejadian langit dan bumi. Berbeza bahasa. Bahasa tu berbeza tu tanda Tuhan tu. Tapi kita tak tahu. Berbeza warna kulit. Apa kan ni warna lagu ni? Kemak Tuhan ada tu. Kalau kaji molek, dia boleh kenal Tuhan kau tu. Baik. Apa ni? Manusia. Sebenarnya manusia bahasa Sanskrit tu serupa dengan Arab jugalah. Ada nun sin ya juga. Nasiyah juga. Apa ni? Dalam Quran ayat lah. Apa manusia? Dia tidak sebut manusia lah. Dia sebut manusia. Manusia. Itulah bahasa Sanskrit. Kalau kita perhatikan, dia ada ni. Perkataan asas ni ada juga. Dan perkataan asas tu sama di antara bahasa Sami, Semitik dengan bahasa ni, Arya. Bahasa Arya ni oleh India, oleh apa ni. Bahasa Sami, keturunan Sam, anak Nabi Nuh tu, dia duduk oleh Arab. Alik sana. Inilah keturunan Nuh, Nabi Nuh. Hak ni bahasa Arya ni kalau kaji lagi, muka dia asalnya tu nenek Abdullah je. Situ juga ada. Di situ juga ada hak ni lah, Nasiyah. Sebab tu apa orang panggil manusia? Sebab dia ada lupa lah. Tapi cuma kita tak tahu manusia tu apa dia. Sebab dia bukan bahasa kita. Tapi kalau Arab, dia boleh rayak ni. Orang rayak tu dia jelirah lah, lepas lalu. Ni punca dia. Ni punca perkataan insan. Perkataan manusia pun sama juga. Cuma bahasa Melayu dia tak ada shin tu jadi sin. Kau dekat lagi. Jadi nun sin ya tu ada juga. Nun sin ya tu kan Nasiyah ni lah. Terlupa tu. Baik. Tapi malaikat tu Tuhan suruh sujud kepada Adam, sujud kecuali Iblis, ada belakang. Ni benda penting. Inilah puncanya. Punca permusuhan, punca deki, punca gapo tu, sombong. Perintah Tuhan. Tu. Lepas tu Tuhan raya, ingat molek, ni musuhmu. Tuhan raya, Iblis ni musuhmu. Ingat molek, jangan sapa mu dengan binimu dikeluarkan daripada syurga. Kalau mu keluar daripada syurga, fatashqa, meranalah, menderitalah engkau. Dia terjemah celaka. Kau parut sikit tu, kasar sikit tu. Celaka, menderita, merana, susahlah jadinya, susah. Itu makna fatashqa. Banyak makna dia, luas makna dia. Salah satu celaka pun ada juga. Tapi di sini dengan Nabi Adam ni kena molek sikit.
Kena balik beradak sikit, iaitu jadi susah lah engkau, merana lah engkau. Merana tu pun bahasa Sanskrit juga. Merana tu maran asal dia. Maran tu matilah, mati, merana, susah, menderita. Tak apalah. Di Zuhair wayak, mu duduk sini molek-molek dah, tak ada lapar, tak ada telanjang, pakaian tak payah fikir, lapar makan tak payah fikir, semua ditanggung, dijamin oleh Allah SWT, tak ada apa. Sini tak ada harga. Mana dia isyarat kepada hak tu dah tu. Kalau langgar ikut area musuhmu ni, jadi lagu ni lapar, mu jadi telanjang. Kalau tak tutup, baik lagi binatang. Tuhan buat dia ada ekor, tutup kemaluan dia. Tuhan buat bulu, tutup. Manusia tidak, kulit dia basyarah, kulit dia lembut sangat. Tuhan buat, jadi nampak lalu. Dan dia ada sifat malu. Itu nombor satu sekali. Tuhan kata, mu tidak ada harga sini, tidak juga kena panah, tak ada surah panah, tak ada. Duduk dalam syurga tu sejuk, tenang, tak ada berlaku. Tiba-tiba syaitan mari, waswasa ilaihi, membisikkan bisikan jahat kepadanya. Dalam surah Araf tadi dia kata kepada mereka berdua, yakni Adam dan Hawa. Di sini kepadanya saja. Inilah hak asal, hak sebenar. Hak ni hak asal. Hasil dia tu dua-dua tu terpedaya. Mula-mula sekali syaitan goda, iblis goda Adam, dia bukan goda Hawa. Hak cerita orang duduk sehebat tu Hawa dulu kena tipu. Hak tu Israiliyat. Hak dalam Quran, tengok dalam Quran, tak ada satu tempat pun sebut Hawa dulu kena tipu, kena goda ke syaitan, tak ada. Hak adanya Adam. Fawaswasa ilaihi, ihi tu bukan ilaiha. Qala ya Adamu, wahai Adam. Jadi ayat ini menolak Israiliyat. Tak boleh pakai Israiliyat tu, tak betul tu. Lepas pada tu hasil dia apa dah? Dah tu lelaki terima, bini ikut lah. Bini pun terpedaya juga, terpengaruh juga. Biasanya kalau kita tengok pun, kalau wayak orang Tina kurang nak pengaruh, berapa ramai orang Tina pun lelaki tak terpengaruh, payah nak pengaruh. Hak Tina saja pergi dengar orang mengajar, tu lelaki tak pergi. Ini contohnya, contoh saja tu. Tapi kalau tu lelaki tu sendiri terima, nak lebih mudah bini ni menurut. Sebab bini ni dia biasanya mudah menurut, nak banding dengan orang lelaki. Sebab tu dia kena perebah Adam tu dulu. Dah sama dari segi logik pun dah sama. Dia pergi perebah Adam tu dulu. Di sini dalam ayat ni menunjukkan Adam tu hak kena dulu. Gapo dia? Dia hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Lebih kurang hak sana dalam surah Araf tersebut. Jadi dia pedaya Adam ni dengan hak tu lah. Kalau mu tak pakai hak ni, jadi tak boleh kekal. Dia lupa lah sebab ada apa-apa jadi dia terlupa. Itu kelemahan dia, ada kelemahan dia. Semula jadi Tuhan buat. Apa gitu? Hikmat Tuhan ada nak suruh mari dalam dunia ni lah. Hak selama mana berapa juta manusia tu, daripada dulu sampai ke kiamat ni, setiap waktu ada berapa ramai manusia. Hikmat ni Tuhan nak dah gitu. Tuhan nak gitu, nak jadi mari dalam dunia. Tapi dalam surga tu tak ada semua. Tak ada panah, tak ada sejuk, tak ada susah kita sebagaimana dalam dunia ni, tak ada. Jamin berlaku. Bila langgar, waktu semua tu jadi. Makanya kita panah kayak duduk dalam dunia ni, ada sejuk, ada dahaga, ada lapar, ada gitu-gitu. Kena mikir diri. Lepas tu bukan tak boleh balik, tak ada peluang dah kita nak balik semula ke surga. Dah, ada peluang. Iaitu kena bersihkan diri lah. Bersihkan diri biar layak dengan syurga. Sebab syurga tu tempat orang bersih. Sembarang kekotoran, cemar, tak sesuai dengan syurga. Jadi sebab itulah dia suruh jaga diri, bersihkan diri, jangan buat dosa. Sebab dosa-dosa tu kotor, tak bersih, tak sesuai dengan syurga. Hak tu hak sesuainya dengan neraka. Sesuai dengan neraka. Baiklah. Bila begitu, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Jadi Nabi Adam derhaka kepada Tuhan, melanggar pesanan Tuhan itu. Faghawa dia terjemah sesat, itu kasar sikit tu, dia tersasul. Kita kata gitu. Dengan sebab dia langgar hak Tuhan, maka tersasul lah dia.
tersasul, menyimpang dia daripada landasan dia. Apa ni kita kata, terkeluar dia dari landasan yang sebenarnya, yang membawa dia kepada kebahagiaan. Tapi Tuhan pilih dia pula. Bukan kata dah Tuhan marah tu tak ada harapan dah, tidak. Thumma jtabahu rabbuhu, kemudian Tuhan pilih dia. Dengan Tuhan terima taubat dia, tapi dia kena bertaubat dululah, nyesal dulu, dan Tuhan pimpin dia hidup dalam dunia ni. Lepas tu Tuhan pun kata, pergilah, tak boleh duduk di sini, tidak sesuai. Tapi kena ingat, bila saja datang daripadaku petunjuk, kena ingat, amanah aku tak lepas kamu gitu saja. Kamu akan dapat petunjuk aku. Setiap waktu akan ada rasul, akan ada kitab-kitab panduan daripada aku. Bila saja kamu terima petunjuk daripada aku, ingat, sesiapa yang ikut petunjuk aku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan menderita, tidak akan susah dalam hidup. Tuhan berjanji dah, kalau ikut panduan dia, tak akan jadi susah, tidak akan jadi sesat. Sesat-sesat ni pasal tak ikut panduan dia, baru jadi sesat, baru talak lain. Kalau tidak, tak akan talak lain. Kena ingat, bila mari petunjuk, Tuhan akan ada semua. Kena ikut tu lah. Lepas tu, sesiapa yang berpaling dari mengingatiku, tak cara ke petunjuk aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, susah, jiwa dia akan menderita. Ada begitulah seterusnya. Jadi di sini kita tengok kan, ada perbezaan tu di antara dua tempat yang sebelum ni. Ada yang tak pernah disebut, ada dua tempat disebut di sini. Ada yang diulang pula. Inilah yang dikatakan tasriful ayat. Tasriful ayat ni faedahnya untuk kita. Semuanya peringatan untuk kita. Jadi di semua tempat ini dia nak cerita bapa Nabi Adam tu jadi tersasul, terpedaya sebab dia lupa. Yang tidak ada sebut di dua tempat sebelum ni. Jadi kita tahulah apa kelemahan kita manusia, lupa. Salah satu. Yang kedua, kadang-kadang kita ada kelemahan kita. Ada kelemahan kita. Kelemahan itulah kena atasi. Atasi dengan belajar, atasi dengan bersahabat, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita lemah, dia akan kuatkan semangat kita. Itu nak menampung, nak mengatasi kelemahan kita tu, ada cara dia. Nombor satu sekali, petunjuk Tuhan sentiasa ada. Kena ikut petunjuk tu. Tuhan raya ada. Ingat, bila saja petunjuk aku mari kepada kamu, pegang dengan hak tu. Jangan lupa hak tu. Kalau kamu lupa buat tak cara hak tu, tak lain, kamu akan sesak jalan. Begitulah. Ini kita tengok 3 contoh kisah Adam di dalam Quran. Tuhan ulang-ulang. Setengah tu betul-betul ayat tu serupa. Daripada beberapa tempat dia tukar hal lain. Sebab kalau betul sangat kan, jadi menjemukan pula. Gitulah kalau kita tengok di sini. Orang panggil apa, tasriful ayat tu lagu mana, lagu tu lah. Kalau tak tahunya, habis cerita. Itu dah. Saya tu baru tu. Ayat. Lepas tu kalau pergi ke kisah lain, banyak lagi. Kisah Nabi Lut, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Nuh, kisah. Ada berapa kali tu sebut dalam Quran. Sini sebut gini, sana sebut lagu lain. Ada beza sikit-sikit. Itulah yang kita panggil tasriful ayat. Apa? Kalau kita nak cari banyak lah. Rasanya sudah nampak dah tu. Walaupun satu contoh sudah nampak dah. Baik, kita pergi tasriful ayat. Paling banyak terdapat dalam penyampaian kisah-kisah. Itu paling banyak. Tujuannya untuk jadikan panduan lah, pedoman untuk kita. Dalam penyampaian ayat-ayat hukum tidaklah begitu banyak. Kalau ayat hukum tak banyak. Tapi tak ada ke tasriful ayat ni dalam ayat hukum? Ada. Contoh. Contoh kalau nak tengok, kita ambil contoh. Takut-takut kata ayat saja tak tahu duduk mana. Tasriful ayat lah tu. Setengah tempat tu betul-betul sama. Setengah ada beza sikit-sikit. Dia nak ayat apa? Apa yang beza? Misalnya kita tengok di dalam kalau ayat tayamum ni, dia ada 2 tempat dalam Quran. Dalam surah Nisa dalam surah Maidah Sekarang kita tengok di dalam surah Nisa dulu.
Di dalam surah Nisa dulu, cuba tengok ayat yang keberapa ni? Surah Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Tu situ. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Situ. Ayat yang ke 43. Tengok situ. 43. Ambil baca. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sedar apa yang kamu ucapkan, dan janganlah kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan sahaja sebelum kamu mandi. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau setelah membuang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Sungguh Allah Maha Pengampun. Itu hukum ni, hukum. Lagu mana kalau tak ada air atau tak boleh guna air, suruh tayamum. Hukum kan tu, tayamum tu hukum lah, berkait dengan hukum lah. Sama ada berhadas besar atau berhadas kecil, itu hukum lah tu. Macam mana cara kita nak bersuci? Di sini. Lepas tu cuba tengok pula ayat yang ke-6 Amir, surah Al-Maidah. Baca tu situ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu tidak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sabulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Cuba tengok dua ni kan, serupa tu. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan seterusnya tu, beberapa ayat tu kan, beberapa baris tu serupa dengan tadi. Tapi ada pada beberapa tempat dalam ayat ni dia tidak sama dengan tadi. Inilah yang dikatakan tasriful ayat. Tuhan tukar-tukar cara tu. Dia ada perbezaan tu sedikit sebanyak tu. Sedikit sebanyak tu dia ada. Jadi yang pertamanya
secara ringkas lah ni, kita pemasa pun tak ada dah. Tak boleh semaya dalam keadaan tak khabar, tak sedar. Tak boleh semaya. Mabuk kau apa? Tak boleh. Kalau nak tafsir panjang lah cerita latar belakang dia gapo lagu mana, ketika mana, peringkat mana ni. Kita tidak nak ayat tu, ni nak ayat tasriful ayat je. Jadi dalam keadaan berjunuk tak boleh juga dia masuk masjid, pergi masjid, menghampiri masjid sebelum mandi, kena mandi. Di sana dia kata wa in kuntum junuban fatahharu hatta taghtasilu di sini. Jadi kalau kamu berjunub, kamu hendaklah bersuci. Bersuci itu dengan cara mana? Dia tak ayat sana, dia ayat bersuci. Sini ayat mandi. Suci itu mandi. Mandi wajib orang panggil. Atau mandi junub orang panggil. Jadi dia saling melengkapkan. Tapi dalam bentuk yang menarik. Fatahharu, ittahharu. Kalau orang yang belajar ilmu sarah dia tahu. Dia tahu. Ni lafaz mubalaghah. Tu kalau kita nak pergi kepada halus lah, tafsir lah waktu tu. Nak ayatnya suci sungguh, semua tubuh. Itu makna cara bersuci. Bukan basuh anggota-anggota tertentu seperti wudu, tu tidak. Dalam ayat tadi, dalam An-Nisa tadi, mandilah orang panggil. Nak pergi rata belakang tu mandilah. Itulah makna bersuci sungguh-sungguh. Iaitu seluruh tubuh basuh. Seluruh tubuh basuh. Baiklah. Kalau mu sakit, ada air pun, ada air, tapi kamu sakit, atau kamu dalam perjalanan, atau kamu pergi mari daripada tempat buang air, atau kamu menyentuhi perempuan, hak tafsir dia tu panjang lah, biarlah dulu. Kamu tak dapati air, atau ada air tapi supaya tak ada air lah, keadaannya, maka kamu hendaklah bertayamum. Tayamum dengan sapuh muka dan tangan kamu. Sesungguhnya Tuhan tu kena perhati, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Hakikat dia sebalik kita buat semua ni, apa dia? Tuhan nak menyucikan kita. Ini pun satu bentuk taubat kepada Tuhan juga. Satu bentuk kembali kepada Tuhan. Satu bentuk kembali kepada Tuhan juga. Orang panggil ambil air semaya, bersuci, gapo tu. Jadi apa? Nak bunyi nyata sifat Tuhan tu lah. Sebab tu Nabi kata bila orang ambil air semaya kan, gugur melalui setiap titis air sehingga titisan terakhir, segala kesalahan yang dia buat dengan anggota yang tertentu tu. Itu maksud dia. Jadi nyatalah sifat Tuhan afu dan ghafur itu. Tuhan pengampun tu duduk mana? Macam-macam cara dia nak ampunkan kita, dengan cara gini, dengan cara gini. Ini nyata sifat tu. Kalau kita tengok di sini dalam surah Al-Ma'idah ni, dia royak pula cara ambil air semaya. Tadi royak mandi gitu je, air semaya tak ada royak dengan jelas. Tapi kena bersuci lah ke mana-mana. Sini royak kalau nak semaya, bukan setakat kena sedar khabar, tak boleh dalam keadaan mabuk tak khabar, tak boleh, kena sedar. Selain daripada tu, kalau tak ada air semaya, kena ambil air semaya. Air semaya lah ke mana? Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapuh kepala, basuh kaki hingga ke buku lali. Dia kata mata kaki tadi, tak apalah waktu tu, supaya buku lali, kita panggil buku lali. Kalau berjunub, fatahharu. Hak tadi dia ayat taghtasilu, mandilah. Bersuci itu bersuci sengoti itu dengan cara mandi. Kalau kamu menyentuh perempuan, menyentuh tu lagu mana? Setuh gitu saja kah? Ataupun setuh dengan makna bersetubuh? Tu panjanglah perinciannya, kita tidak nak ayat sini. Lepas tu tak ada air, kena tayamum dengan tanah yang suci. Ataupun hak ni pun banyak juga huraian dia. Sapulah muka kamu dan tangan kamu minhu. Tadi tak ada minhu. Cuba kita baca. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tak ada minhu. Dalam Al-Ma'idah ada minhu, sebutir tambah. Bukan kerana Tuhan terlupa, tidak royak tadi. Inilah orang panggil tasriful ayat. Cara dia ada beza sikit sebanyak. Sapu muka, sapu tangan tadi tu, sapu gapo minhu, sebahagian tanah kamu tepuk tu, bukan semua sekali. Sebab itulah sunnah Nabi-nya kalau dia getok-getok dulu, getok tu, bukan nak suruh semua sekali hak lekat tangan tu jadi semua habislah muka. Nak ambil syarat, itu cara dia je. Minhu, sebahagian daripadanya, bukan semua sekali. Ya kena lekat tepek sini tangan tu, tidak lagu tu disuruh. Minhu, itu faedahnya.
Hak tadi suruh sapu muka dan sapu tangan, memanglah hak tu, itulah anggotanya untuk tayamum. Tapi sebanyak mana? Sebanyak hak lekat tu ke? Ndak tepek biar kau tebak kau molek kau gitu ke? Da minhu min litab'in. Ni benda-benda ni orang ngaji tafsir kena tahu min ni untuk makna apa. Sebahagian, bukan semua sekali. Sebab itu Nabi getok dulu. Dia getok gitu. Dia getok gitu ke? Gitu ke? Dia getok, lepas tu baru sapu. Dia ada. Lepas tu apa yang Tuhan buat gini? Tuhan buat gini apa? Bukan nak menyusah. Kalau suruh cari air, tak boleh bersuci kecuali dengan air, jadi susah lah. Jadi bersuci itu syarat untuk buat ibadat-ibadat tertentu. Kalau tak ada air, tak boleh buat ibadat lah. Tak. Tuhan tak siwi susah lah. Susah ni tanah ni ada mana-mana. Muka bumi ni ada berlaku mana-mana. Duduk mana pun jadi mudah. Lepas tu Tuhan nak menyucikan kamu dengan kita buat benda ni orang panggil taharah ni, hakikatnya menyucikan jiwa kita, bukan sekadar menyucikan tangan. Hak cuci dah nak cuci agak dia kita kata. Dia ada benda-benda hak tersirat di sebalik tu. Nak suruh suci lah, dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Jadi cara Tuhan buat peraturan lagu ni untuk menyempurnakan nikmatnya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Aku tu pula dia pergi. Tadi nak bui nampak sifat Tuhan tu sebagai afu dan ghafur. Di sini nak bui nampak ini sebagai nikmat Tuhan. Air, bumi, kita menyentuh isteri, kita pergi jamal, ini nikmat Tuhan. Kalau kita tak boleh pergi jamal, lagu mana? Pergi hospital. Tak boleh pergi jamal, pergi hospital. Kalau hidup gitu saja, tak ada pasangan, tak ada isteri, tak ada suami, suka. Tak sempurna lagi nikmat Tuhan. Lepas tu kalau dah sempurna dah boleh mengadakan hubungan dengan isteri, sekat tu je kau. Kalau sekat tu orang kafir berbuat, Natal berbuat. Dia kena mandi. Tu baru nampak kemanusiaan tu beza insan sebagai insan. Baru nampak. Dah baru nampak nikmat Tuhan. Sebagai mensyukuri nikmat Tuhan kita buat gitu. Kita suka. Suka, bila kita suka kan hari raya, hari apa kan dia sunat mandi, nak menyatakan kesukaan itu. Ni bila nikmat Tuhan nyata banyak gitu, mau tak suka kah? Mudah-mudahan kamu bersyukur. Tu faedah dia. Cuba tengok banyak. Ni dalam bab hukum. Lepas tu habis itu. Dalam bab akidah pun ada juga, tapi tak banyak. Kalau nak tengok dalam bab akidah, kita tak ada malam ni, isyarat sajalah. Isyarat saja, Amir tak ada macam malam ni. Ni cuba kita tengok surah An-Naml. Surah An-Naml, juzuk yang ke-20, start situ. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama, dan seterusnya. Ailahum ma'allah. Ada seorang ulat dia tukar. Inilah tasriful ayat dalam bab akidah. Cara Tuhan nak ayat, tak ada Tuhan selain daripada dia, tak ada sekutu baginya. Hak kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Mana bukti? Tengok dalam ayat ni. Lalu Tuhan tanya, kalau lagu ni adakah Tuhan lain bersama Tuhan? Sekali dengan Tuhan, sekutu Tuhan. Kalau lagu ni lah sifat dia, orang lain tu ada sifat ni kau? Tak ada. Yuk, nak suruh ketuk fikiran kita. Kalau tengok situ tak ada lah. Tak ada situ duduknya tempat tasriful ayat dalam bab akidah. Dia tanya, setiap kali sebut gini ni, tengok ke bumi, tengok ke hujan, tengok ke langit, tengok ke tugas ni, adakah Tuhan? Munasabah ada sekali dengan Tuhan Allah. Kalau lagu ni tak ada orang lain, hanya dia sahaja yang boleh buat benda-benda lagu ni. Itulah secara ringkasnya. Kita setakat itulah dulu untuk malam ni. Nampak gaya tak ada soal lagi tu. Kita duduk ingat kau dah soal lagi terjiat tu. Tapi biarlah rasanya, insya-Allah tak apa dah. Tidak nak gaduh nak habis. Asalkan jeliga boleh. Kita tahu gapo dia makna tasriful ayat itu. Lepas tu terjiat tu nampak pendek tu. Kalau dihurah panjang pula tu. Kalau dihurah tu biar dulu, tak ada malam ni, tak ada dah. Kalau kita kata rekah tu dapat baca, tidaklah, tak jeliga lah kalau baca lagu tu. InsyaAllah kita akan sambung minggu. Jadi untuk malam ni hanya setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.